Okey empoh, bersama dengan Azman Januar. Hari ini Azman Januar nak main buka puasa di The Grand Mulia bersama dengan peminat Azman Januar ni. Dia suka tengok video macam pada lekat, traktor lekat. Lama dah dia duduk tengok. Tapi hari ni bawa dia main buat buka puasa lah. Dia ada dekat sini dia ada buffet Ramadan. Dia buffet Ramadan ni itulah tiap-tiap tahun dia buat. Ni pertama kali saya main tempat ni. Saya pun tak pernah main. Jadi tengok tempat ni lawa lah. Kita tengok konsep seni banner dia lawa. Payah nak dapat tempat macam ni. Tempat je ni payah nak dapat. Macam mana Kali? Tengok tempat ni elok? Elok. Elok kan? Ni nama dia Kali. Dia memang suka tengok lah koleksi-koleksi video Azman movie. Tapi untuk Azman Januar pernah tengok? Pernah tengok sikit kan? Okey, tak baju kita try pergi masuk dalam lagi dok. Okey. Okey Kali. Okey hampa tengok tempat ni pun dia nampak elok lah. Saya pun pertama kali main ni. Dia pokok banyak, dia nampak macam elok. Pokok banyak. Tengok kat luar ni pun boleh duduk. Tak tahu sama ada bulan tak puasa dia pun buka kafe ke, buka apa, saya tak tahu. Saya pun tak pernah main bulan tak puasa. Ni pertama kali nak main. Tengok macam banyak juga lah. Banyak juga. Okey, yang tu The Grand Mulia. Hampa boleh nampak lah kan. Dia punya signboard dia besar. Okey, kita tengok dari situ nampak elok lah. Ni dia ada macam laluan gerbang ni. Laluan gerbang ni tengok kalau hampa masuk daripada pintu sana. Sesuai ni untuk yang nak buat red carpet ke apa ke, boleh sesuai. Sebab sini dia ada macam laluan pejalan kaki ni. Tengok tang situ pun ada ndui. Tang situ pun ada ndui. Situ ada ndui tu. Situ ada ndui, situ pun ada ndui. Sini dia jalan ruang pejalan kaki ni. Boleh buat macam nak buat macam pengantin sesuai lah ni, pengantin. Nak buat pintu gerbang ke ataupun nak buat event fashion show ke apa boleh. Sebab dia dah buat dah laluan utama ni. Laluan red carpet ni boleh. Elok mana ni? Okey, tani dia tulis itu The Grand Mulia Garden Cafe. Tapi orang tak buka kot. Dia mungkin bulan tak puasa. Dia mungkin ada mini pentas kot, ada basking ke apa ke. Kita tak tahu lah bulan puasa ke. Bulan tak puasa ni tengok tak ada apa lah. Bulan tak puasa aku pun ada orang. Sebab tani tengok dia punya signboard dia memang elok lah. The Grand Mulia tu kan, nampak daripada atas tu. The Grand Mulia tu memang nampak elok dah. Daripada atas tu memang nampak elok dah. Yang ni yang kata tadi ni, dia ada pejalan ni. Kalau nak buat red carpet ke nak buat fashion show memang boleh lah. Dia dah sesuai, dia dah buat laluan lah. Laluan tengah ni. Kena buat red carpet ke apa boleh. Dia tani, dia penuh dengan pokok-pokok. Dia macam konsep dia taman pun ada. Tapi nampak elok lah. Dia konsep dia pokok-pokok. Ni pintu utama, dia pintu depan ni nak masuk ni dia dah nampak berseri dah. Nampak elok lah. Tengok depan ni pun dia ada macam-macam. Macam-macam dah ada. Tantu dia ada macam cucuk udang. Belah ni pun ada kuih-kuih, dessert pun ada. Tu ada apa lagi, kita pergi tengok dekat tengok. Air kacang pun saya nampak, air kacang pada tu. Air kacang. Air kacang mana? Air kacang. Air kacang. Okey, kita tengok kambing golek pada. Kambing golek ke kambing bakar? Dia kambing golek dulu baru dia bakar. Ada sekali lah, ada sekali. Tengok macam kuah dia pun perencah sedap elok. Dia sedap elok perencah dah. Ya, dia pun cincang halui-halui. Kira semua boleh rasa makan sama. Dia cincang halui-halui. Ni dia bakar dulu kot. Dia bakar dulu. Okey, dia rebui dulu ke apa kan. Tantu dia golek lah. Dia golek, dia bakar. Dah. Okey, abang-abang chef kita duduk tengah potong ni. Duduk tengah bakar apa. Dia pun duduk tengah potong bagi slice-slice, nipis-nipis senang. Kita nak tokok pun senang tengok. Jadi senang lah nak tokok sebab dia dah cincang halui-halui. Dia senang sikit lah. Okey, yang ni dia bakar sikit dulu. Dia grill dulu sikit. Lepas tu yang tu dia golek dulu kot. Sebelum ni mungkin dia 2-3 jam dia golek dulu dah siap. Dia golek siap lah. Okey, tani dia ruang dessert. Kita tengok dessert macam-macam dah. Dia ada buah kurma, kari pak, apa tu, apum manis ada macam-macam. Belah ni cucuk udang. Cucuk udang pada panas-panas dia goreng panas-panas. Bukan kemarin punya, yang ni elok. Yang ni dia goreng tani, dia bagi makan hari ni lah. Bukan kemarin punya. Dia sosis-sosis pun ada. Yang ni apa dia pula? Yang ni roti ke apa? Yang ni roti wak bukan? Yang ni apa dia? Roti coleslaw dengan ni lah. Sekali dengan kambing golek. Yang ni coleslaw ni kot. Coleslaw ada garlic bread. Untuk kambing golek punya ni. Yang ni untuk kambing golek ni.
Saya ingat aku ada 40 watt berapa kan? Tak ada, tak apa. Yang ni boleh makan dengan kami golek. Okey, dia main belah kiri pintu gerbang ni pula. Dia ada lagi dengan roti john. Roti john kita. Abang kita ada buat roti john baru-baru bang. Bukan kemarin. Barunya dah. Baru bang. Minggu. Roti john boleh tahan ke ni? Okey, abang Syekh kita ada buat roti john. Okey, yang ni apa dia bang? Oh, sagu gula Melaka. Sagu gula Melaka. Dia sagu gula Melaka dia buat siap-siap dalam gelas ni. Senang nak ambil. Senang nak ambil. Yang belah sini pula dia ais kacang bang. Ais kacang. Oh, sedap bang. Sedap. Senang ambil. Dia fresh buat lah. Dia tak buat ais siap-siap. Nanti kalau kita mau ambil baru dia mesin ais. Lah ni dia masukkan apa dia punya orang kata dia punya bahan-bahan untuk kacang ais kacang tu lah. Dia ada cendol, dia ada kacang merah, jagung sikit. Ni pintu masuk dia. Pintu masuk dia pun nampak elok lah. Pintu masuk dia ni nampak elok. Okey. Okey, pintu masuk dia ni nampak elok lah, berseri. Sesuai untuk pengantin, sesuai. Nak buat event apa, nak buat pengantin ke, nak buat kenduri kahwin, sesuai sebab dia nampak berseri. Dihiasiat punya bunga-bunga pun ada. Dia tak kosong lah. Dia tak kosong, dia berseri. Dia berseri dengan lampu, dengan bunga-bunga, dengan aksesori. Tengok aksesori macam-macam dia dah. Aksesori tengok belakang ni, aksesori motor. Dia style dia, konsep dia tak tahu. Saya nak bagi tahu konsep macam mana saya tak tahulah. Dia konsep mungkin konsep British ke, konsep Amerika ke, saya tak pandai dalam seni bina reka ni. Tapi nampak elok. Dia aksesori yang dia tambah-tambah ni dia macam-macam. Dia macam-macam. Kita tengok belah ni pun ada lagi. Ndui-ndui katakan nak pergi OOTD nak ambil gambar boleh. Okey, kalau kita masuk pintu depan. Kalau kita masuk pintu depan ni, dia ada buat cabutan betuah untuk tahun 2025 ni. Dia buat cabutan betuah motor elektrik. Ada 2 biji. Motor EV ni dia ada 2 biji. Lepas tu setiap nama yang kita reservation tu, dia akan bagi kupon ni lah. Kupon ataupun borang ni, kita boleh isi nama apa semualah. Masuk dalam kotak ni. Dia ada motor EV 2 biji. Tak tahulah nasib siapa, rezeki siapa nak dapat kan. Okey.